Amin, kita pergi surau ni. Aduh, kau bawa aku kat mana ni? Solat kat rumah pun boleh lah. Sembahyang juga. Kau nak solat jemaah aku tu alim lah. Aduh. Tu bukan Bapak Fahana ke yang cantik tu? Jom ni. Dah lambat ni. Kita kena solat jemaah ni. Dia boleh kau tukar, Min? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Azan kat luar Siap je Lama tak nampak. Mana kawan lagi seorang tu? Yelah betul lah cik. Mana dah? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Pakcik Akmal. Jemput masuk. Duduk saf depan. Baik. Bagi laluan. Pakcik. Masuk pakcik. Duduk saf depan ni. Kau duduk situ, jauh sikit. Tuan jodoh ni memang rahsia Tuhan. Tapi kalau boleh, kalau kita ada anak perempuan nama Farhana, kita jodohkan dengan lelaki yang cinta pada agama, yang selalu pergi ke masjid. Pergi ke masjid lah. Tapi saya tak naklah cakap macam siapa. Tuan-tuan boleh tengok contoh pada saya. Kan? Ya Allah, pemudahkanlah urusan jodohku ya Allah. Tahun ni juga ya Allah. Kalau boleh dengan orang kampung, satu kampung Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jemaah hadirin sekalian, kita akan adakan solat hajat. Untuk saya nak kahwin juga tahun ni. Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak perempuan, insya-Allah lah boleh jodohkan dengan saya. Nanti sujud yang terakhir kita akan lamakan sikit, doakan untuk saya, okey? Insya-Allah. Okey. Bangun insya-Allah. Aqimus solah. Baguslah Amin tu. Macam ustaz lah. Pakcik pergi dulu lah. Okey, jumpa lagi insya-Allah cik. Pakcik, terima kasih memeriahkan, memakmurkan masjid kita pakcik. Masya-Allah Amin. Sabarnya lepas. Saya kalau salam cium tangan orang tua memang saya cium tangan orang tua. Cium tangan pakcik, jangan cium tangan sendiri. Jadi pakcik, kalau pakcik ada anak perempuan, boleh recommend kat saya. Masya-Allah, bagus awak ni Amin. Kalaulah anak pakcik single lagi kan, memang saya jodohkan dengan awak ni. Kalau anak pakcik single lagi. Kalau anak pakcik single.